Bos nak cari Vios first generation, nak new facelift, nak owner lama ada jaga, ambil balik tak payah bikin. Okay, ini hari misteri baru dapat satu tahun 2007 1.5 auto Ini adalah muka baru lah. Okay, owner pakai sampai sekarang tiada kemalangan, tak ada banja, engine, gearbox, suspension semua elok, tak ada masalah. Okay, owner sudah taruh sport rim yang aftermarket, nampak lebih cantik dengan sporty Okay, kereta suspension sudah tukar yang adjustable punya. Kereta ni ambil balik boleh kata tak payah buat apa lah. Engine, gearbox, suspension okay. Aircon sejuk, dalam interior pun cantik lah. Cat overall nampak elok-elok lah, cuma sikit-sikit cara lah, itu saja. Lain semua tak ada masalah. Okay, ini hari nak jual harga 12,800 saja 12,800 saja boleh dapat ini. Warna sudah tukar ke lebih sporty punya biru color. Nampak memang aktif sikit lah. Nampak aktif sikit ni lah. Okay, sekarang misteri review indicator kasih bos tengok. Tapi sebelum misteri review indicator, bos jangan lupa like and share misteri punya video dengan follow misteri punya video setiap hari. Okay, kita pergi tengok sekarang. Selamat petang bos. Misteri baru dapat trade in kereta daripada owner Ini adalah Vios 2007. Toyota Vios 2007. Ini adalah first generation tapi muka baru lah, new facelift. Okey, ini kereta satu owner pakai sampai sekarang, tiada kemalangan. Kereta tak ada banja, engine, gearbox, suspension semua okey, tak ada masalah lah. Okey, ini kereta owner lama sudah tukar color ke biru lah. Nampak lebih sporty, lebih sporty. Lagi sudah tukar aftermarket punya sport rim. Nampak lebih cantik lah, atau ganas sikit Ini untuk orang muda suka lah. Ini suspension sudah tukar yang aftermarket punya adjustable adjustable. Okey, lampu kiri kanan semua elok lagi. Apa saya nampak elok-elok cantik lah. Elok-elok cantik kereta. Ni kereta luar semua cantik, cuma sikit cara sajalah. Tapi tak berapa nampak. Ni tayar lagi Michelin brand. Ada 60% tebal. Okey, dalam interior pun owner ada balut dengan sarung tapi nampak okey lah. Tak ada koyak, tak ada crack, semua okey nampak. Kira leather lah, bukan sarung. Ini leather. Ini balut sama dengan leather. Okey, Android player boleh function, tak ada masalah. Dashboard, steering semua elok. Bawa sedap lagi ni kereta. Aircon banyak sejuk. Kalau bos tengah cari yang Vios first generation, okay, nak new facelift, ini biji boleh kata sesuai lah. Pasal kereta ambil balik pun tak payah buat apa, pakai saja. Lagi owner lama ada jaga kalau barang rosak ada pergi ni, ada tukar lah, ada maintain boleh kata Okay, harga ini hari cuma nak jual 12,800 saja. Kalau ada bos minat, sila contact misteri. Okay, lagi sekali misteri minta bos tekan like and share misteri punya video sama dengan follow misteri punya video setiap hari. Thank you bos.